Bila Nabi sebut harabun wa harbun, merujuk kepada suasana yang takut. Sebab apa takut tuan? Perang yang dahsyat. Bila perang yang dahsyat, apa yang berlaku? Kemusnahan harta benda, satu. Yang kedua, kehilangan nyawa. Cuba tengok perang dunia pertama dan kedua. Bukan mati 80,000 kan? Ratusan juta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dajjal lah, duk tang ni lah ni zaman ni. Di sebelah tanda besar kiamat yang pertama ini, di sebelah tanda besar kiamat yang pertama ini, bukan jauh tuan, betul-betul sebelah dia. Namanya Imam Mahdi. Tanda kecil kiamat yang paling kanan, namanya Imam Mahdi. Bahkan Imam Mahdi itu hidup sempat pada zaman Dajjal ini. Ada 3 tokoh waktu itu, Nabi Isa, Imam Mahdi, Dajjal. Ketiga-tiga ini saling melihat di antara satu sama lain. Dekatlah, saya nak beritahu ni, dekatlah ni dengan zaman ni. Untuk tahu bahawasanya zaman Dajjal itu dekat, kalian akan melihat inna amamad Dajjal sinina khadda'an. Kalian akan melihat suasana masyarakat ketika itu penuh dengan penipuan. Subhanallah. Satu berita tipu hari ini di-share dalam masa 1 jam. 10,000 orang percaya dan 10,000 orang percaya. 10,000. Satu berita fitnah hari ini di-share dalam masa 1 jam. 10,000 orang baca, 10,000 orang percaya. Tapi kita inna amamad Dajjal sinina khadda'ah. Hadis ni sahih. Kamu nak tengok dekat atau tidak zaman kamu hidup dengan kemunculan Dajjal, kamu tengok di keliling kamu penuh dengan penipuan. Dalam masjid orang tipu, dalam surau orang tipu, di jalan orang tipu, di mana-mana penuh dengan penipuan. Yang memimpin menipu, yang bawah menipu. Dia tak ada kecuali yang memimpin tak ada. Daripada atas, yang paling atas sampai yang paling bawah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi huraikan lagi, Nabi kata yukazzabu fiha as-sadiq. Yang bercakap benar ketika itu orang akan kata bohong, wa yukazzabu wa yusaddaqu fiha al-kadhib. Penipu ketika itu akan dikata bercakap benar. Dan saya melihat dan merasai suasana itu hari ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Beberapa hari sebelum kemunculan Dajjal. Ini untuk siapa kita? Hadis ni masyhur tapi jarang disebut. Dipanggil fitnatul ahlas. Hadis ni hadis sahih. Satu hari Nabi bercerita tentang fitnah yang akan berlaku. Nabi menceritakan suasana satu hari sebelum kemunculan Dajjal. Sehari ini memang Nabi sebut secara jelas, sehari ataupun hari itu. Maka Nabi pun menyebut tentang 3 jenis fitnah yang akan berlaku sampailah hari Dajjal dia keluar dan mengisytiharkan dirinya Tuhan. Hari yang dia isytihar tu, sebelum hari dia isytihar, berlaku 3 gelombang fitnah. Berapa tahun? Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan tanya berapa lama masa 3 gelombang fitnah besar itu akan berlaku, wallahu a'lam. Tetapi fitnah yang terakhir sehari sebelum Dajjal. Itu saya boleh jawab sebab Nabi sebut. Yang gelombang pertama tu saya tak tahu. 4 tahun sebelum tu ke, 3 tahun sebelum Dajjal keluar ke, wallahu a'lam. Bila Nabi cerita tentang fitnah ni, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, yang pertama sekali, gelombang yang pertama akan berlaku sebelum hari Dajjal keluar dan isytihar Tuhan. Tuan-tuan, hari ni kalau nak isytihar satu-satu benda dalam dunia ni, susah ke senang? Hari ni dunia tanpa sempadan dalam YouTube, Facebook, Insta, WhatsApp ni, hari ni berapa jam untuk diisytiharkan satu benda? Orang suka share tak zaman hari ni? Ya, orang fasik suka share zaman hari ni. Gelombang pertama tuan-tuan, nama dia Al-Ahlas. Hadis ini hanya akan diketahui oleh orang yang belajar sahaja dan orang lain yang tak belajar. Walaupun dia ustaz, dia takkan tahu hadis ini. Dia takkan tahu. Yang belajar saja, yang mendengar malam ni dan di mana-mana tempat dia dengar, maka dia akan tahu tentang peristiwa ini. Nabi pun cerita kat sahabat, Nabi kata ada 3 gelombang pertama sampailah pada hari Dajjal isytiharkan diri Tuhan. Yang pertama namanya Al-Ahlas. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, wa mal ahlas? Kenapa Nabi membuat perumpamaan gelombang pertama ini dengan kait yang sentiasa diletakkan di belakang kuda tersebut? Jawapannya, para ulama menguraikan, kerana ketika dia berlaku, fitnah ini panjang.
Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal ahlas? Ahlas itu apa? Perkataan itu Arab, tapi sahabat tak tahu uraiannya. Arab. Ini tinggi, ini ketinggian perkataan Rasulullah. Bila Nabi kata fitnatul ahlas, sahabat tanya, wa mal ahlas? Ya Rasulullah, ahlas itu apa? Nabi pun sebut, ya harabun wa harbun. Dua kataan. Sahabat tak tanya dah, semua faham. Ya harabun wa harbun, semua faham. Para ulama hadis pula selepas itu hurai. Para ulama hadis kata harabun wa harbun itu merujuk kepada ketakutan, merujuk kepada perang, merujuk kepada hilang harta, dan merujuk kepada hilang ahli keluarga. Empat benda. Zaman ni tak tahu, zaman kita ke, zaman anak-anak ke, zaman wallahu alam, kita tak tahu. Bila Nabi sebut harabun wa harbun, merujuk kepada suasana yang takut. Sebab apa takut tuan? Perang yang dahsyat. Bila perang yang dahsyat, apa yang berlaku? Kemusnahan harta benda, satu. Yang kedua, kehilangan nyawa. Cuba tengok perang dunia pertama dan kedua. Bukan mati 80,000 kan? Ratusan juta. Tuan, perang dunia kedua yang mati ratusan juta. Perang dunia kedua. Ni yang Nabi sebut ni mana ni? Yang perang panjang ni. Wallahu a'lam. Cuma ada lagi uraian lain, iaitu peperangan yang akan berlaku pada zaman Imam Mahdi.